Ada orang cakap karburator minyak jimat itu adalah satu penipuan, penipuan yang nyata. Karburator takkan boleh jimat minyak. Sebab tu teknologi berubah daripada karburator pergi pada injection. Okey. Boleh faham karburator tidak akan buat kereta korang jimat minyak. Tapi katalah korang punya kereta karburator korang tiba-tiba minyak kuat. Korang hantar tuning minyak jimat sikit. Itu disebabkan tuning tak betul. Bila tuning tak betul, minyak akan jadi lebih banyak lah daripada original. Okey. Okey, untuk karburator ni tuan-tuan, ini adalah karburator ini kelas performan bukan ekonomi. Okey. Okey, untuk karburator ni tuan-tuan, kenapa saya buat karburator ni tuan-tuan? Ini kita orang buat karburator ni dah lama. Sebelum PKP lagi saya dah buat dah karburator ni tau. Saya dah buat dah. Zaman Tengku Dijan pun saya dah buat untuk kereta Euro Asia. Laju kereta tu Tapi waktu tu saya tak jual. Saya buat untuk tim tu saja. Okey. Jadi saya pun tak buat tuan-tuan. Saya buat hanya untuk orang minta saja. Saya tak buka, tak cerita kat orang sekitar ada karburator, tak ada. Hanya orang yang nak sentuhan power zone saja. Enjin kita buat baru kita kita akan buat karburator ni. Jadi bila lama-lama geng-geng yang modified Saga ni diorang dah pening kepala dah. Diorang dah pening kepala. Pening sebab apa? Karburator yang diorang modified dah tak stable. Karburator diorang modified banyak hal. Karburator yang diorang modified hari ni naik dyno, besok lagi tuning. Nak buat apa korang naik dyno kalau besok lagi tuning? Buang duit je Okey. Jadi untuk disebabkan itu ada beberapa permintaan daripada tim-tim motorsport suruh saya buat. So bila saya buat, diorang pakai alhamdulillah kereta diorang padu. Diorang tak ada komplain, diorang suka. Dan saya cadang saya buat production lah, tapi saya buat satu-satu tuan-tuan sekarang ni ada satu je tinggal. Ni je tinggal. Ada satu saja. Okey, ongoing ada 3 tengah buat. Jadi saya buat satu-satu. Yang mana saya buat ni sebenarnya hanya untuk hobi saja.